Hello semua, saya Dai Fuad. Jadi hari ni kita nak buat trailer reaction sikit untuk filem Blood Brothers. Baru je keluar. So, let's get into it. Tengok cerita ni pasal apa. Right, let's go. Oh. Au. Blood Brothers. Ini shot The Rock. Mana tengok The Rock dalam The Rundown. Shot sama. Ubah hidup kau dulu sebelum kau nak ubah hidup orang lain. Macam mana skop? Gas, tolong aku buka buku baru dengan Datuk Zul. Tu Abiana kau. Sejak tu, oranglah keluarga tu. Please. Makin lama makin bahaya kerja kita ni. Nyawa kita ni. Ini, alah aku tak boleh nak pause. Tak boleh pause Tak kisahlah. Kalau kita sama-sama. Ramai tak? Oh ramai. Okey. Fikri ayah pun ada. Ayah nak kamu ganti ayah. Oh ini style. Kepala naga. Arahan bersama Abilash Chandra. Aku nak kepala Syam. Darah. Ray pun ada. Tapi cerita ni macam dia banyak part. Sebelum, semasa, selepas, tak tahulah. Bagi aku lah, tak tahu lah. Betul ke apa kita buat ni? Memang tak ada jalan lain ke? Tengok, ni selepas. Biarkan satu kapal tenggelam disebabkan dia. Uncle Razib, nama dia Uncle Razib. Uncle Razib ni dia yang tadi ada, yang tadi kita cakap lagi. Kita cari pengkhianat. Dia stuntman orang lama lah, dia OG lah, lama. Okay, that sounds cool. The movement tu cool. Dia milih boleh. Oh. Aku percayakan kau. Aku segala-galanya. Aku bersamalah siap. Oh, yang ni aku suka yang ni. Okay. 10 April, tak lama dah. Dekat dah. Okay. Syafiq Yusof baru habis tengok trailer ni. Jadi in term of trailer kita boleh komen tengok trailer. Money shot dia banyak orang kata. Jadi untuk trailer tu sedap tengok sebab dia rasa nak tengok. Tengok cerita dia, perjalanan tu aku dapat rasa macam dia macam akan menjadi 2 masa yang berbeza atau 3 masa yang berbeza. Sebelum diorang jadi like the OG, the Taiko itself, and then semasa Taiko itself, and then kemudian dia cakap ada pembelot dia. Mungkin itu latest kot, tapi in term of kalau tengok sekali imbas dia macam tak clear sangat. Tak tahu itu adalah intentional ke ataupun tidak. Dia kasih aku Sheriff vibe tu sikit, tak tahu kenapa, harap-harap jangan sebab pasal pembelot semua tu, tapi mungkin tak kot. In term of action aku suka yang dia punya camera movement yang bila di follow sekali dengan punch, itu aku suka. Dia macam trend Indonesian sikit, yang baru-baru punya macam Tito dalam Shadow Stray style lah, ada style sikit. Dia trailer tapi overall aku tak ada masalah sangat. Cuma dia rasa out of place satu scene tu yang masa dengan Shahnaz dengan Emilia Henderson kot. Itu rasa macam pelik sikit tapi tak ada mengganggu sangat kot sebab dia tiba jadi cerah masa scene yang dia macam kahwin. Tak tahu aku silap ke apa. Di trailer, kalau nak dikatakan based on this trailer sama ada aku nak tengok, okey. Boleh, aku akan tengok dan mungkin kita akan review pula movie dia macam mana. Tapi trailer dia it's good. Syahbaz juga ada Syahbikal and Scope Production. Syafiq Yusof. It was at this moment that he knew he fucked up. Syahbikal pula. Terima kasih. Aku main cakap je. Syafiq Yusof, it was bersama dengan Abilash Chandra. Arahan bersama. Okey, itu saja dari saya untuk kali ini. Dai Fuad dalam review trailer. And see you in the next one. Bye-bye.